bahawa sebenarnya ni boleh guna dalam insya. Kita yang tak guna. So rugi ke tak rugi kita ini? Daripada Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Berang Terengganu, Bunga-Bunga Insya mempersembahkan tulis bersama. Tiga ayat. Tak kira apa saja, isi tak isi ke, contoh ke, itu suka awak lah. Jadi satu menjadi. Saya agas, okey cukup. So yang ni okey, dia punya jawapan okey. Saya bagi ya 110 markah kumpulan 2. Al-mu'allim huwa insan alladhi tawajjuh yu'allimu mufid al-ilm. Nampak? Dia cuba buat bombastik. Ini kita panggil ayat dia cuba mengada-ngada nak buat bombastik. Apa macam ayat dia? Apa? Yang ni Wafi Mustakbar wa Mumtaz gitu. Ya, tapi boleh lah ada hal. Alimin kabirun, sesungguhnya guru besar. Kau tahu dah guru semangat saya nak menang pun. Semangat nak menang sampai jadi panas. Tak pernah. Okey, betul. Mana yang lagi sekali? Okey, boleh gerak sampai nombor 5. Ini satu soalan jawab kan? Okey, Ali yang dah mula je boleh jawab. Buah dah. Okey. Soalan ada satu. Ali kumpulan Taqa wala isim atau fa'il. Rujuk kamus Suti muka surat 60 hingga 61. Okey, fa'il. Pendidik menyiasat dalam bahasa Arab. Rujuk kamus Suti muka surat 50 hingga 54 serta nyatakan kata induk. Maksud mendidik dan menyiasat dalam bahasa Arab muka surat 50 hingga 54 dan berikan kata induk. Satu, dua, tiga. Nombor 3. Soalan ada satu. Berikan 4 maksud nahwi dalam bahasa Melayu. 1, 2, 3. Panggil no. Sama-sama buat kalangan yang terbaik dalam SPSLB. Banyak bokek-bokek bahasa Arab yang ada bahasa Melayu rupanya saya tak nampak. Jadi sebelum ni saya betul-betul tak boleh nampak, saya nampak. Jadi saya boleh buat sendiri tak ada nampak. Guna lagu bunga-bunga kosa kata ni. Jangan lupa subscribe
channel Ustaz Slumber.